Pernah tak anda perasan, bila rakan sekerja anda lambat, dia seorang yang pemalas. Tapi bila anda yang lambat, ia sebab kesesakan lalu lintas yang teruk atau pemandu yang memotong anda di jalan raya itu biadab. Tapi bila anda buat perkara yang sama, anda cuma tergesa-gesa. Ini bukan kebetulan. Ini adalah ralat sistemik dalam perisian otak anda. Satu kecacatan yang digunakan oleh 99% orang tanpa mereka sedari. Tetapi hari ini, anda bukan sahaja akan belajar untuk mengenalinya. Anda akan belajar cara menggunakannya untuk kepentingan anda. Selamat datang ke penjelasan tentang kecenderungan asas atribusi atau Fundamental Attribution Error. Bunyinya rumit tetapi konsepnya sangat mudah. Kita menilai orang lain berdasarkan personaliti mereka, tetapi menilai diri kita berdasarkan situasi. Dia gagal hantar laporan sebab dia malas. Saya gagal hantar laporan sebab terlalu banyak kerja dan komputer rosak. Dia menjerit kerana dia perangai buruk. Saya menjerit kerana saya diprovokasi. Penapis persepsi yang herod ini adalah punca 90% konflik, keputusan yang buruk dan peluang yang terlepas. Anda memecat pekerja yang berbakat, anda bergaduh dengan orang tersayang, anda salah menilai pesaing, semuanya kerana pepijat terbina dalam ini. Jadi, kenapa otak kita berfungsi seperti ini? Jawapannya mudah, otak kita pemalas. Ahli psikologi seperti Lee Ross menjelaskannya pada tahun 70-an. Jauh lebih mudah untuk melabel seseorang pemalas, bodoh, jahat daripada menganalisis jaringan keadaan rumit yang membawa kepada tindakan mereka. Ini dipanggil keutamaan persepsi. Apabila kita melihat orang lain, fokus kita adalah pada orang itu. Personaliti mereka kelihatan seperti punca yang jelas bagi semua yang mereka lakukan. Tetapi apabila kita yang bertindak, kita melihat keseluruhan pentas, tarikh akhir, tekanan orang lain, cuaca. Tiba-tiba, situasi menjadi watak utama dan kita hanyalah mangsanya. Ini adalah egoisme kognitif. Otak kita melindungi ego kita, menyalahkan situasi untuk kegagalan kita membuat kita rasa lebih baik. Mari lihat beberapa contoh dunia nyata. Di tempat kerja, seorang ahli pasukan terlepas tarikh akhir. Pemikiran automatik bos. Dia tidak cekap, dia tidak peduli. Ini adalah atribusi asas. Otak bos terus melabel personaliti. Realitinya, anak ahli pasukan itu sakit sepanjang malam dan dia tidak cukup tidur. Ini adalah situasi. Dalam perhubungan, pasangan anda terlupa ulang tahun anda, pemikiran automatik anda. Awak tak sayang saya lagi, awak tak pentingkan saya. Ini adalah penghakiman terhadap watak. Realitinya, dia sedang mengalami krisis besar di tempat kerja dan fikirannya serabut. Ini adalah tekanan situasi. Di media sosial, anda melihat kehidupan sempurna seseorang dan berfikir mereka bernasib baik atau berbakat semula jadi. Anda mengabaikan kerja keras selama bertahun-tahun, kegagalan yang tidak terkira dan kelebihan situasi yang mungkin mereka ada. Baiklah, cukuplah dengan teori. Bahagian yang menarik. Bagaimana anda menggunakan pengetahuan ini? Ini bukan tentang memanipulasi orang. Ini tentang menaik taraf sistem operasi mental anda. Kelebihan pertama, kuasa super empati dan pujukan. Apabila anda secara sedar mengatasi bias ini, anda mula memahami motivasi sebenar orang. Daripada menghakimi, anda bertanya, apakah situasi yang mungkin menyebabkan ini? Ini menjadikan anda seorang pemimpin, rakan kongsi dan kawan yang lebih baik. Anda boleh meredakan konflik sebelum ia bermula. Orang akan lebih mempercayai anda dan lebih terbuka kepada idea anda kerana anda tidak terus menyerang watak mereka. Kelebihan kedua, mengurus persepsi orang lain terhadap anda. Memandangkan anda tahu orang lain akan menilai anda berdasarkan watak anda perlu mengawal naratif. Apabila anda melakukan kesilapan, jangan hanya harapkan orang memahami situasi anda. Terangkan konteksnya secara proaktif. Saya minta maaf saya lambat. Ada kemalangan di lebuh raya dan trafik tersekat sepenuhnya. Ini mengalihkan fokus mereka daripada awak tidak bertanggungjawab kepada situasi yang malang. Anda membekalkan mereka
dengan atribusi situasi. Kelebihan ketiga, peningkatan diri yang sebenar. Terbalikkan bias ini pada diri sendiri daripada sentiasa menyalahkan situasi atas kegagalan anda. Tanya soalan yang sukar. Apakah bahagian dalam diri saya, tabiat saya, kemahiran saya yang menyumbang kepada hasil ini? Ini memaksa accountability. Ia menyakitkan, tetapi ia adalah satu-satunya cara untuk berkembang. Berhenti menjadi mangsa, mula menjadi arkitek. Jadi, bagaimana kita melatih otak kita untuk melakukan ini secara automatik? Berikut adalah algoritma 4 langkah. Langkah 1. Berhenti. Apabila anda merasakan lonjakan penghakiman negatif yang kuat terhadap seseorang, berhenti. Hanya ambil 1 saat sebelum otak reptilia anda mengambil alih. Tarik nafas. Langkah 2. Tanya, bagaimana jika ada sebab situasi yang saya tidak nampak? Cabar pemikiran automatik anda. Fikirkan 3 kemungkinan sebab luaran untuk tingkah laku mereka, tidak kira betapa tidak munasabahnya. Langkah 3. Terbalikkan skrip. Tanya diri anda, jika saya melakukan perkara yang sama, apakah alasan saya? Ini dengan serta-merta mengaktifkan empati dan menunjukkan standard berganda anda. Ia adalah satu tamparan ego yang perlu. Langkah 4. Komunikasikan konteks untuk diri anda. Apabila anda gagal, jangan sembunyi, terangkan situasinya dengan jelas. Kemudian, ambil tanggungjawab untuk bahagian anda. Trafik memang teruk, tetapi saya sepatutnya keluar lebih awal. Saya akan pastikan ia tidak berulang. Ini bukan tentang memberi alasan. Ini tentang menggabungkan penjelasan situasi dengan accountability peribadi. Kesimpulannya, memahami kecenderungan asas atribusi ini bukanlah satu helah psikologi yang licik. Ia adalah tentang menaik taraf perisian mental anda daripada sistem penghakiman yang reaktif kepada sistem analisis yang proaktif. Ia tidak menjadikan anda sempurna. Anda masih akan membuat penghakiman terburu-buru. Tetapi, kini, anda akan mempunyai alat untuk membetulkannya. Dengan memahami kesilapan pemikiran 99% orang, anda tidak mengeksploitasi mereka. Anda membebaskan diri anda daripada kesilapan yang sama. Anda berhenti menjadi boneka kepada bias anda sendiri dan anda mula menarik tali.